Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Belakang saya ni, lupa saya nak kenalkan. Nama saya Eddie. Belakang saya ni, Pro 2 Atiba. Pro 2 Atiba datang lagi. So Atiba ni model tahun 2024 bulan 9. Baru 6 bulan. Tapi owner cakap bawa rasa tak sedap. Rasa berbuai. Jadi bila owner datang, saya terus masuk dekat mesin tester, saya nak tengok adakah bacaan ni rendah ataupun tinggi sebabkan dia berbuai. So you guys boleh tengok depan kiri 26, depan kanan 30 lebih, belakang kiri 30 lebih, belakang kanan pun 30 lebih. Jadi dekat situ memang kereta akan berbuai. So you guys tengok, kita buka absorber ni. Saya minta foreman kami tekan, memang lembut guys. Depan pun lembut, belakang pun lembut dengan bacaan macam ni. Jadi kita ambil masa untuk kita refurbish absorber ni semula. Kemudian dah siap tu sebelum kami pasang, kami tekan dulu. Memang keras guys. Tetapi dia tidak akan hilangkan comfort you guys. So selepas pasang depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan dah pasang semua dah komplit. Saya test diri kereta ni dengan owner. So owner cakap memang banyak berbeza. Jadi dekat situlah saya boleh katakan yang alhamdulillah kereta ni dah siap. So bila kita masuk dekat mesin tester, you guys boleh tengok bacaan dia. Depan kiri bawah 20, depan kanan bawah 20, belakang kiri bawah 20 dan belakang kanan semuanya 20 ke bawah. So bermaksud absorber dah firm. Bila keadaan macam tu, okey, kereta ni akan jadi firm. Body roll terlalu kurang. Tak percaya you guys kalau pakai Atiba, cuba keluar rumah, cuba goyangkan satu tangan kalau boleh. Memang akan berbuah-buah. Jadi itulah dia result untuk Pro 2 Atiba tahun 2024. So kepada you guys kat luar sana yang menggunakan Atiba, ada masalah berbuai, jangan risau. Masuk dekat link bio saya ataupun dekat skrin ni ada nombor yang tertera. Boleh roger saya direct, insyaAllah kita settlekan. So insyaAllah selamat menjalani ibadah puasa dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri tak lama lagi. So insyaAllah jumpa lagi dalam video seterusnya. Raiba Auto, whack the corner. Bye-bye.